Ramai lagi yang masih keliru dengan simpanan emas ni. Diingat, beli emas ni umpama main saham. Maksudnya dia selalu tengok harga emas, bila dah naik dia untung, bila turun dia rugi. Jadi siapa yang masih lagi tak tahu boleh tengok dulu video ni sampai habis supaya tak keliru. Emas ni macam main saham ke? Okey, jadi sebenarnya emas dengan saham sangat-sangat berbeza. Emas sebenarnya lebih kepada alat simpanan. Memanglah cara untung dengan emas ni bila kita jual pada harga lebih tinggi berbanding harga kita beli. Sebenarnya itu salah satu saja manfaat simpan emas. Sebenarnya bila kita simpan emas, yang makin kaya yang dapat untung dengan emas adalah mereka yang beli emas secara konsisten setiap bulan. So, cuba bayangkan ada dua orang. Orang yang pertama, dia beli emas sekali je. Tunggu 2 tahun, dia untung, dia jual, dapat untung untuk satu keping je. Tapi cuba bayangkan yang konsisten menabung 2 tahun, 1 gram sebulan. 2 tahun dah ada 24 gram. Cuba bayangkan, yang mana lebih untung? 24 gram ataupun yang 1 gram, walaupun harga emas sama je naik. Jadi yang dah tentu dah ada emas yang berkeping-keping. Sebab tu setiap bulan fokus je perbanyakkan grade emas. Harga emas naik itu persoalan masa je. Mesti akan naik untuk jangka panjang selagi mana kita guna sistem duit kertas ni. Jadi siapa yang nak makin kaya dengan emas, fokus perbanyakkan kepingan emas mengikut bajet kita. Kalau ada bajet serendah 100, menabung je dekat EcoMassGap. Sebab itulah Papigo dah cipta EcoMassGap tu supaya semua daripada kita boleh menabung emas. Okay, siapa yang masih keliru boleh komen dekat bawah ataupun yang berminat nak mula simpan emas, pergi dekat profil saya.